So untuk kerja-kerja kita adalah kita akan upgrade DB. Pertama kita akan upgrade DB. Okey, dan kita akan letak di tempat yang lebih selesa lah untuk kita maintain mungkin dekat sini lah. Okey, sebab apa dekat situ susah, sebab nak maintain pun susah. Okey, so dan ada beberapa pendawaian yang kita akan buat lagi nanti. Okey, so first untuk hari first pertama ni kita akan upgrade DB lah. Okey, sebelum ni customer bagi tahu ada masalah tripping dekat rumah. So masalah tripping ni adalah masalah delay tripping, bukan masalah on the spot lah tripping. So bila delay tripping ni dia susah sikit nak kesang. Okey, sebelum ni pun dah 3 ke 4 wireman yang datang sebelum ni, dah datang untuk buat troubleshooting tapi tak settle masalah. So last kali dia panggil saya, so kita dah jumpa lah masalahnya. Berpunca daripada ruangan dapur tu, dia punya lampu dah shorting. Okay. Yang kedua masalah soket plug dekat bahagian dapur tu dah ada shorting. Okay, so pendawaian yang kita akan buat adalah berkisar kepada kerosakan yang terlibat sajalah, bukan rewiring satu rumah. So hari ni kita akan upgrade di below. Kita dah siap marking, so alhamdulillah lah kita akan tunjuk progress. Okay, terbaik. Okay, satu lagi untuk pengetahuan semua, rumah ni dah banyak shorting. So kabel yang dah shorting tu, yang asalnya semua boleh pakai, sekarang ada 7 saja kabel yang boleh pakai. Okay, kabel neutral pun sama, kabel earthing banyak lah sebab tak boleh cabut. Okay, so kita akan upgrade berdasarkan kepada yang mana ada, yang mana elok. So yang tak elok tu nanti kita akan buat pendawaian baru. Okay, alhamdulillah kita dah cabut DB lama. So sekarang ni barai semua. Tengok. Okay, so DB kita akan letak kat sini lah, yang baru. Alhamdulillah kerja-kerja kita dah settle. So alhamdulillah. Untuk yang sebelum ni dia tak pakai terminal block, so kita pakai terminal block. Okay, so untuk ini adalah lita kuasa, ni adalah lita cahaya. Okay, untuk kesemua brand yang kita pakai adalah high quality lah, Haiger. So alhamdulillah sekarang ni kita tengah monitor lah. Okay, so alhamdulillah lah kita dah siap. So kita akan tutup lah TV box. Okay, daripada sana kita akan pindah dekat sini lah, yang asal sebelah sana. So kita pindah dekat sini. Okay, untuk memudahkan maintenance nanti lah.